Maka doa itu sebenarnya bukan hanya tentang permohonan, tapi doa itu juga tentang Allah berikan kita persiapan untuk dapat doa tersebut. Contoh, ya Allah jadikan aku orang yang sabar ya Allah. Dia bukan tiba-tiba esok pagi tuan-tuan bangun, betul lah meningkatlah kesabaran aku ni. Dia bukan macam tu. Tapi macam mana cara Allah nak tambahkan kesabaran dan Allah berikan kita doa kita jadi orang yang lebih sabar? Bila doa ya Allah jadikan aku orang yang sabar ya Allah, Allah akan susun modul untuk develop sabar dalam diri kita. Mungkin boleh jadi dengan cara, ya Allah jadikanlah aku isteri yang sabar ya Allah. Tiba-tiba keluar perangai suami yang mencabar kesabaran kita. Dan bila kita boleh sabar dengan suami kita punya perangai, contoh, maka meningkatlah kesabaran kita. Itu cara bagaimana Allah nak tingkatkan. Sama lah juga tuan-tuan bila cerita tentang nak syurga. Tuan-tuan, saya ingat kita semua pernah minta syurga. Saya ingat tak ada orang kat kita kat surau ni tak minta syurga. Ya Allah, tak apa ya Allah, neraka je lah. Tak ada. Semua minta syurga. Ke ada kat sini pernah minta neraka? Tak ada kot. Kita minta syurga tuan-tuan. Maka the moment kita minta syurga, Allah akan siapkan modul untuk kita ni layak dapat syurga. Itu yang jadi kita diuji. Kadang-kadang, ya Allah, kenapalah makin aku dekat dengan Allah, dengan kau ni ya Allah, makin aku diuji ya Allah. Kadang-kadang ustaz-ustaz ditanya, ustaz kenapa bila saya nak berubah jadi baik, ya macam-macam ujian ustaz. Baik saya jadi orang dulu yang tak datang surau, yang tak datang kuliah, yang jadi orang tak betul ni, lagi seronok hidup saya, beronok-ronok saya. Kenapa makin dekat dengan Allah ni makin teruk, makin uji ni? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala bila minta nak dapat syurga, Allah bagilah sesuatu untuk layak masuk syurga.